buat kuat-kuat you. Buat slow je. You. Buat slow, jangan kuat-kuat. Buat slow. Buat slow, jangan kuat. Nanti dia hangit. You tak ambil pinggan kau lah nak makan atas apa? Dah. You tak ambil pinggan kau? Dah haru. You dah. You ambil pinggan you nak makan atas apa? Pinggan kosong. Dia tak boleh masuk lama-lama sangat pun. Bagi dia panas tu. Dia buat minyak apa ni? Ya kot. Tak, ya. Sekejap lagi ambil ni. Aku tak mau makan nasi, aku makan salad je. Sebab takut kenyang. Apa nak komen pasal kehidupan je? Pasal Pro2 dekat Nita Pro2. Sini nanti aku nak ubah nama lah, kau ingat? Nak ubah nama lain. Yang ni. Ashley jangan, Ashley. Nita dah rehat 2 minggu. Ashley jangan komen macam tu je. Jangan bukan-bukan. Jangan bukan-bukan. Apa tanyalah Nita makan kat mana? Suruh sembam dia lain tak boleh. Oh tak asap dia, tengok dia ni macam Abang Ijam. Tak asap bukan. Mula-mula tu yang macam Abang Ijam. Dekat mana? Dekat depa kata Pulau Aman, tapi dia tak masuklah Pulau Aman. Dia kat tepi lah. Kenyang duk makan apa aja ni tau. Dok, ni kan portion dia banyak. Kalau makan nasi nanti tak habis. So dia kena makan macam miampla dengan salad semua. Okey. Tadi nyamuk tak ada. Apa dah nyamuk banyak. Maghrib kat mana? Tenai je. Aku nak mau masak. Walaupun aku tak pernah masak. Tolong, tak lekat. Cik Siti lah, nak dikasih Cik Siti. Saya tak panas lagi. Tak panas lagi. Tu kena kuat sikit. Ni tu. Ni tak cukup panas, tak boleh lagi. Dia kena panas betul-betul. Dia kena panas betul-betul. Bagian ni. Dia kena panas betul-betul. Tak umur buat tak? Dia tak panas lagi tu. Dah habis penuh ni. Dia kena panas betul-betul baru dia letak. Dah. Dia tak boleh minyak-minyak di sini. Dia kena letak tu panas dah. Panas betul. Tak apa tak. Tak mana macam. Awak saw dia sikit-sikit semua ni. Oh, faham tak? Kuat lah nak tambah. Tak lagi. Tak lagi. Ni aja. Tak lagi ni. Kita main-main masak. Tak bubur ni. Kuat. Tak, sebab dia tak cukup panas tu. Tak boleh. Dia kena panas betul dulu. Sekejap lagi baru slow. Aku dah lah takut kalau mau kecil-kecil ni. Tak reti masuk sangat. Oh my god. Jangan main. Tapi dia kat sikit. Ya. Aku takut masak aku. Aku memang takut masak. Aku tak kerti masak apa. Mereka belajar aku ni. Aku kalau main dengan mok-mok yang kat Mala semua, memang aku bodoh lah. Mereka masak. Tapi selalu Aiman yang buat. Hari ni dia tak buat. Dia lapar.
Masya Allah. Makan dulu. Daging tu macam galak. Wih, kepala tadi. Sedap kepala dia boleh makan. Kepala dia sedap. Makan dah. Kepala dia sedap. Dah. Amirul, set aku call dia sekejap dia ada mana. Kalau kepala ikan. Dok rasa dia dah dengan bini dah. Bak kau. Risaunya keren. Sos, solat ni. Dia patutnya macam apa bulan ni. Tu, kau dah macam ini. Setelah dia bagi sikit je. Ni ambil ni. Macam nak tu. Dia kena balut dalam ni. Sedap. Sedih ya, kepala udang. Tak makan aku kepala udang tu lah aku cari. Kepala tadi. Cakap dia 3 benua tak silap sedap. Oh, itu tak order. Ni tak tengok ada ni yang baru daging garlic dengan siakap yam ke apa tak tahu. Tapi sedap nampak. Kita tak makan lagi. Ni tak jadi tukang masak pun. Tidak lah. Jebat dia suka. Dia bayar. Jebat tidak dia suka. Tambah ni. Selalu banyak ni. Kat angin. Buat dia lah kuat. Lambat yang aku kesabaran tak ni. Ni sekejap lagi nyamuk masuk dalam bayi hidung. Masalah.